ramai orang Malaysia dan Aha. ramai orang dari setiap negara Mhm. menjual makanan dan minuman. Tapi Betul? tidak ramai juga jual produk yang sangat-sangat premium atau kualiti tertinggi macam Shell Spot. Aha. So, pasta pun ramai orang jual, tapi kalau orang nak jual yang premium dengan kualiti yang tinggi, apa tips atau rahasia atau kunci kalau kita mau jual sesuatu yang mewah, premium atau boleh dapat harga yang lebih tinggi? Number one is jangan ambil jalan pintas lah. Kalau you nak jual, I mean for me macam contohnya dalam shelf artisan food, bahan-bahan yang kita orang guna dia memang high class ingredient. Jangan cakap mewah, tapi contohnya ingredient tepung, virgin olive oil, contohnya pati minyak zaitun semua tu, semua mahal. Jadi kalau let's say contohnya I nak guna tepung dekat Malaysia ni boleh. Tapi kita tak boleh jual premium. And then dia bukan yang original. So kita cuba nak jual se-original yang mungkin. Jadi bila kita nak jual se-original yang mungkin, bahan-bahan dia tu yang terlalu mahal, dia akan menjadikan bahan ni bila kita jual dekat Malaysia dia jadi premium. Satu lagi, kita takkan potong cari alternatif yang murah. Pasal dari start kita jual pasta ni dari 2019 sampai sekarang, bahan-bahan dia tetap sama. Harga pun contohnya macam minyak pati minyak zaitun contohnya. Dalam pada 2019, yang baik punya yang macam DOP dia baik sikit, RM9 satu liter contohnya. Sekarang harga dia dah 100 lebih. Benda sama. 1 liter. Itu perbezaan dia. So, item tu dia jadi premium disebabkan oleh bahan-bahan yang kita orang import daripada Italy. Contohnya. Ya, jadi untuk jual benda-benda premium, Ya, khususnya makanan yang bukan makanan Malaysia, betul. kena ambil bahan yang sesuai untuk makanannya dan kadang-kadang bahan itu mahal. Lepas tu kalau let's say nak jual barang premium, kena ada demand daripada you punya pelanggan. Macam pemakan makanan premium-premium ni, very niche. Dia boleh dikatakan orang ni foodie. So, ke semua pelanggan I, yang pelanggan Shelf Artisan Food ni, diorang semua ni sangat-sangat foodie. So, kalau diorang tak nak pergi yang biasa pergi overseas, pergi makan dekat overseas, diorang nak makan benda sama dekat Malaysia, then diorang akan cari kita orang. Ya, atau seperti saya sebagai Ya. orang luar, saya pindah ke Malaysia dan saya sangat-sangat rindu pasta yang berkualiti tinggi sehingga isteri saya tunjuk saya IG you. And then kami langsung order dan sangat-sangat puas hati. Ya, Adam dah beli pasta dengan kita orang dari 2020 lagi. Betul. Setahun selepas kita orang start jual. Boleh tahan sama wabak sebab ada pasta yang sedap. Terima kasih Adam.